mal je lah. Ambil mal. Tolong ambil mal je. Dengar saya ada buat nakal. Saya ada buat satu video. Lepas tu Timbal kata, boleh ke tak An? Aku kata boleh je tak An. Macam mana? Tak, Ratu menyanyi lah dulu. Please. Ya. Kau yang rasa aku menyanyi? Tak. Kanda. Ya. Betul ke? Betul ke you nak saya nyanyi? Ya. I nak you nyanyi. Dengar ada lah raya ni. Aku okey buat tu buat. Itu yang tak boleh belah tu. Buat biasa cukup lah. Lagu apa? Ailio terkeluar. Betul bu. Aku malu. Ailio terkeluar. Bukan nasi. Aku ni baru dia makan nasi. Nasi terkeluar. Nasi dekat kat gigi. Aku malu dah. Okay, tak apa. Tak ada masalah pun. Okay, jangan awak menyanyi. Menyanyi akan backup balik balu awak. Jangan kau. Kau tahu tak? Aku Din. Nanti aku tunggukan dia datang bawa aku dekat air yogurt dia memang tak sedap. Aku tak nak air yogurt dia tu. Tak sedap air yogurt dia. Tak sedap sudah. Tak beli dah. Tapi yang hijau tu sedap. Tapi you datang, saya nak beli lagi, you beli air. Tapi you yang buatkan untuk air. Okay. You tunggu air datang, okay? Nyanyilah sikit, tolong please. Lagu apa? Dia, saya tahu dia ni tentang dress up, high beat. Dia nak akan lagu rap. Dia tak nak lagu-lagu jiwang ni. Tengok dress up kan dia dah macam rapper tu. Takkan dia nak lagu-lagu biasa. Ini lagu saya bagi tu Kanda je. Lain tak payah. Okay, tak apa, untuk kanda je. Sebab Kanda adalah schedule aku nombor 1. Saya nombor 2. Mbal nombor 3. Nuan nakal. Nuan tak nak lah. Wah, kau selek kau tempat Nuan aku tak nak. Kenapa kau pilih Mal, kau tolak Nuan? Tapi Nuan aku dah tapi aku ada seorang lagi. Cepat kaya. Kaya. Okay. Cepat nyanyi. Sabarlah, malu lah. Aku ni geram dulu lah. Sumpah. Kita try set futsal suruh dia keeper boleh? Sekali. Dia keeper biar aku shooting dia. Biar bagi aku shooting. Aku orang pertama ke shooting dia. Ya. Kau kenapa lagu ni besar lagi? Malu aku. Dengan kau macam tu ke? Ya, sama bodoh. Aku ingat dengan aku seorang ke? Kan kau cakap gua. Kan kau cakap gua. Kan kau cakap gua. Budak Cubang Jaya memang ada gaya macam hari raya. Semua dah pergi fisik, sesufistik. Memang nampak ori walaupun tengah miskin. Betul dia nak pipi, nak teka awet apa. Pakai topi KL lagi senang dorang pandang. Tak naik korek, tetap pakai beg sana. Lu pakai suar jean, gua pakai suar membang. Kan kau cakap gua. Dia kena skip je Kita kan cakap Kan kau cakap gua. dia skip. Jangan skip lirik tu. Kan kau cakap gua. Dia skip. Berbanyak 16, 12 dalapan yang boleh aku rakam dalam masa satu malam. Keluarlah 28. Berbanyak putaran ini tak ada lebih buat ada kasut akam. Keteguku bersih, mengkofor kami sekam. Tak lepas dari kegam, walau terputulangan nanti kita sumpah senyum. Tak boleh salam-salam, aku belajar kuah makan saji kurang makan dalam yang tadi sedap. Yang Pak, Ratu. Okay, Ratu. Terima kasih Pak. Tapi kan. Terima kasih. Yang Pak rap. Dia Pak rap biasa je. Pak tu je sedap. Cuba try tadi Pak tadi. Cuba try tadi sekali lagi. Okay, one more lah. Budak flat.
Kenapa lah ya? Tak, tapi nak tanya yang mula-mula budak apa tadi? Yang mula-mula budak apa? Budak Subang Jaya. Wah, tadi awak sebut Cubang. Budak Cubang Jaya. Jangan boleh. Mana ada awak? Awak. Okey, sebut tak? Kan gua kata gua. Sebut lah. Gua kata gua. Awak. Tak, jangan sikit. Awak. Kalau boleh nyanyi Awak. tadi sikit. Kan gua kata dah gua. Kan sedap tu. Ni jenis skip tak boleh lah. Skip. Awak. Ya. Nak tanya awak lah. Boleh. Nanti masa awak datang nanti, saya nak beli lagi tau. Tapi kali ni saya nak awak sedukkan untuk saya. Saya celuk tangan saya boleh? Celuk tangan. Hai! Tak nak! Awak kenapa? Celuk. Mana? Tak lebih ke arah macam awak kena celuk ni daripada awak minum biasa. Bukan! Awak, kalau awak nak telefon, awak nak telefon, tunggulah awak tanya suami saya. Okey. Tolonglah budak flat satu. Daripada nyanyi budak flat. Boleh, budak Yeah. flat dia padu, sumpah. Kalau Budak budak flat. flat dia padu. Dua kau dapat pakai spek. Tak, Okey, saya... Okey, cuba try lah. Terrealisasikan impian anda pakai spek Tak, hitam. raya dia kenapa dia tahu aku Okey, nanya okey. aku budak-budak flat? Pakai spek hitam, nyanyi lagu budak flat. Cepat, Kanda pakai spek hitam cepat. You je lah. Dan Kanda dah pakai spek hitam cepat. Budak flat. You yang ngadol. Pakai spek Tak hitam. apalah dia ambil tanah, malu. Spek hitam. Mana spek hitam? Spek hitam dah tu. Tak nak. Apa manja ni? Topi boleh, topi. Dulu asyik mengadu kata aku tak ada apa. Sagi aku bernyawa, aku rasa aku berharta. Aku jadi dah jiwa ketah, benda bukan nyamu lah. Sebenarnya pun tak sanggup mengajar susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Hidup sehari lagi untuk aku cuba lagi. Naji pemuda kalau usaha dah mula rezeki. Kalau jatuh sekali aku bangun 3 kali. Budak fake bangun, budak fake bangun. Budak apa tadi? Budak apa? Budak fake. Layan. Engkau kenakan aku ke malam ni dengan ganda kan. Kau tunggulah aku jumpa kau. Aku kena kau balik. Okey. Ni lah lagu last. Tapi Ratu kena pakai topi boleh? Lagu apa? Lagu Havoc. Itu lagu tadi kan? Ni lagu Hang Tepuk tu. Boleh tak? Tapi kena pakai topi lah, sebelum Kanda tidur. Malas nak pakai topi. Please. Okey, saya nak you bagi I sayang je. You bagi I sayang, you kata I love you Ratu Farifah. Okay. Janji pakai topi, pakai spek, nyanyi lagu Hang Tepuk Cakap dulu I love you Ratu Farifah. Janji dulu pakai spek, pakai topi. Sebut dulu. Pakai topi sikit. Deal. I sayang sangat dekat you Ratu Faradiva. Tak, cakap I love you Ratu Farifah. I love you Ratu Faradiva. Bagi kiss sikit. Dia lebih pada mengadik ni. Goda lagi. Bila baru satu ni, dia kau tak ada dia. Farah. Goda Please. lagi. Goda I you pakai topi. You told you. Farah. Please. I want more please. Pujuk lagi ada lu yang susui. Farah. Bagi Farah. Bagi I sayang. Sayang. I want more please. Sayang. I want more please. Lebih pada kau. Apa you buat? Dia mata udah-udah lu kenapa? Kalau Tak. you udah saya tak nak.
Bukan I ke macam muah gitu. Muah gitu. Lepas tu, you kena janji waktu you jumpa I nanti, you kena cakap si sweet dengan I. Boleh? Okey. Janji. Super. Tak apalah. Patut super. Pakai spare, pakai tu pelakon tepuk. Lagi tu. Ha. Jangan tepuk. Ada tepuk. Ha. Pakai spek mana spek? Dia macam ni, owner ni popeng dah. Dengan cat ungu. Aku ada plan, aku talaran, aku ada love mas adegan, aku ada lover, aku ada enemy, dia nak beef, aku bergazi burn, aku ada ring, dia nak lagi, kalau nak skirt, aku ada key, ya aku locker kepala overseas, pukul aku gila masa aku bose, bala aku baik, aku matul. Aku ada fanta cerita sepul. Aku ada kick gila-gila memang kau. Asal aku nak tetok okey dengar. Aku tak ada plak tapi lagu penuh kali. Tak nak dia malu tu kena bawa pi. Semua siap belaka tapi berjalan lagu semua sip. Alamak. Punya siapa sini. Alamak. Boleh pula dia main beci-beci. Alamak. Sekarang aku tak hati. Alamak sampai ini ratu mana lagi. Ataupun. Part ni best. Ataupun. Okey, ni part ni best ni. Aku ada resibu Sarawak. Sebentar dekat air apa nama. Muka masuk TV pada nampak latu bakal isteri kanda. Alamak. Dulu kau lah kata aku tak bakal sekarang sebagai masa mak akak Ayu ke mana joji jika kemana saka latu bawa kereta mewah bukan ofek. Latu skedul layan tapi memang bakal wife kanda. Latu memang itu lagi. Ibu dia. Yelah. Siapa perempuan yang boleh gegulak kasar macam ni? Banyak je. Banyak. Ya ke? Layan. You ada hutang dengan I 3 video. You 3 video you kena bangun I. Tak nak ajakkan dia ni. Dia hutang berapa video? 3. Video macam mana tu? Satu video Citi. Video apa? Video Citi. Video yang kedua, video lain yang kena cakap macam ni. Satu, I sayang ke you. Oh, Bilo City. Okey. Yang ketiga lah yang kena buat video menari dengan Ratu. Tadi kelebihan dia pun Kenapa Ratu nak tu dengan Ryan? Apa kelebihan Ratu sampai nak suruh Ryan macam tu? Tak, Ryan kena buat video lah. Yang nombor 3 tu. Yeah, I'm better than them because I never told them. I say. Kejap. Ryan kena buat lagu ni. Nombor 3 tu, video 3. Ryan kena buat lagu ni. Ni lagu ni. Depan Ratu. Contoh. Boleh. Contoh. Ratu buat dulu. Ryan nak tengok ni macam mana contoh dia. Tak, saya nak Ryan yang buat. Ryan pandai buat. Mesti Ratu nak join sekali, betul tak? Cuba contoh. Contoh. Cuba try. Bagi Ni, tak? cuba. Tunjuklah contoh. Takkan muka. Tak nak lah. Lepas tu lagi satu. Hari tu saya dapatkan dia dengan Cik Tuan Samin.
Ini saya nak koni-koni semua ada ke koni korang? Mana boleh, kena bayar. Bayar. Biarlah. Mana Korang boleh, kena. semua kena bayar lah. Kau jual produk kau. Hai. Boleh bayar. Bukan. Sebab aku nak masa yang korang buat lagu ni. Like sugar on my tongue, your body so sweet. Okay, yang kita tu Kanda kalau dengan Ratu kena buat video sweet-sweet je. Contoh sweet macam mana? Sebab kenapa aku suka ada ni contoh lah. Kenapa aku suruh Kanda dengan Ratu buat sweet, video sweet. Nanti sebab Ratu ni ada satu aura yang ada orang suruh Ratu buat satu dia kata Ratu, I nak show you buat review ni tapi buat tak Ratu dengan Kanda tapi kami bayar harga yang lumayan. Dia aja collab tu. Ada orang bayar. Ya, bukan masa collab. Baru ni dia jumpa aku dekat Heboh. Dia bawa mangga jambu. Suruh review aku makan. Payment tak bagi aku sikit pun. Dia seorang je. Payment dia makan seorang. Lepas tu guna muka aku rasa. Oh, macam gitu. Kau pegang Gitu je buat. Payment tak bagi pun. Tak bagi kadang nak duit sikit. Terima kasih review. Tak ada. Payment makan seorang. Oh, macam gitu kau tukar kita orang Mana boleh macam tu? Tapi jujur aku cakap sekarang ni aku dah tak mau lain dah. Aku nak Kanda. Ya. Sebab Kanda esem. Alhamdulillah. Ambil lah. Cuba kau tanya. Cuba kau tanya Kanda nak tak kau? Aku boleh buat Kanda boleh suka dengan aku. Kau kena ikut aku Kanda. Kau kena bagi tahu viewers. Suatu hari tiba-tiba kalau kau suka dia pakai iblis tu. Dia buat-buat lah ni. Dia buat-buat. Aku dah bagi tahu viewers. Ni Mana ada? Ni aku cakap yang sesuai kau seorang je ni. Sekejap aku invite sekejap Kalau tak nak, dia tadi masuk ni. KD. Mungkin KD okey juga kau. Kalau tak ada dah KD tu. Okey lah tu KD ambil macam ni. Tak ada kepala lus. Dah tu, kejar orang lain lah tu. Sekarang aku tak mau lah. Sekarang aku tengah fokus untuk naikkan rumah aku. Ambil ni lah boleh. Aku dah fikir aku dah memang tak boleh langsung. Aku yang ni lah ada kawan aku tinggal seorang. Kalau kau kira Benda. Buka aku fokus baca bisnes. Buka misi. Benda Ni, kau mau tengok DP dia dah macam menteri tau. DP pun dah macam menteri, kau takkan tak nak lagi. Sembang apa? Kide macam ni Adi. Engkau pun alang-alang pun dah, awet pun dah belah. Betul? Kau ambil lah kakak ni pun bing. Bongok lah kau kacau. Bongok lah kau. Alah. Kau nak fikir apa Kide? Confirm setia ni. Kau tak payah fikir panjang lah. Ini confirm setia. Kau nampak tu? Unggu. Kenapa pakai warna unggu? Sebab saya sentiasa menunggu. Nampak tu? Ambil je. Boleh. Benda tak susah ni. Nak bala pun, nak jaga pun tak susah ni. Sembang apa ni kau hari? Dia. Boleh tak? Aku terdesak sangat ni. Tolong aku lah. Nampak? Dia suka, Ratu suka. Aku kalau suka pun aku akan setia sama Kanda. Ya. Tapi kau kena ingat, aku Kida ada kelebihan lebih daripada aku. Kau kan suka cium, banyak tempat boleh cium tu. Apa? Kau suka cium? Ni cerita jujur aku kawan dengan kau Aku tahu perempuan mana boleh setia, perempuan mana yang takkan tinggal dengan kau. Ni je tinggal Oi. Jangan aja kau. Tak boleh. Saya tak boleh. Sebab saya belum akhir balik lagi. Tak kan boleh. Atau kau select sebab nama TikTok dia panjang sangat. Ratu Faradiba Pandarian. Tu macam mana? Dah. Sumpah. Macam ni. Balik lagi. Perempuan ni kalau kita nak cari sempurna memang tak akan jumpa. Tapi kita cari perempuan yang mana boleh menyempurnakan dia. Itu lagi okey. Ini kau cari perempuan tak boleh. Begitulah cinta.
cinta saya pada Kanda. Sebab hari tu saya mimpi Kanda cemburu dengan lain. Aku mimpi apa ni? Hari tu, tahu tak? Hari tu saya mimpi Kanda cemburu dengan lain. Sebab Kanda tengok lain susui dengan ratu. Sorry sikit. Kanda, you dah lah cakap ni tapi dalam hati you masih sayang I kan? You buat macam tu pun I tetap sayang kat you. Buat lagi you. I sayang kat you lagi. I terima you seadanya. Buat lagi you, I lagi suka. Dah sekarang ni aku dah tak fikir panjang. Dah tu aku dah tak nak kau. Kau ambil kide lah. I tak nak. Kau tetap milik aku. Aku tanya kau. Okay, kenapa kau tak nak kide? Kenapa kau nak kide? Kau macam tak suka sangat kide. Kenapa kau tak nak sangat kide? Sabar kide. Kenapa kau tak nak? Sebab aku sayangkan kau. Tak boleh. Kau kena tahu menyata sebab. Kenapa kau aku cintakan kau. Tak, kenapa kau tak sukakan dia? Mesti kau nyatakan sebab dulu. Sebab aku setia dengan kau. Cepat, nyatakan sebab. Nyatakan sebab kenapa kau tak minat dekat kide. Aku beritahu dulu. Sebab aku sayang kau, aku cintakan kau. Faham? Tak, kau bagi tahu sebab dulu. Kenapa kau tak suka kide. Kau buat lagi biar aku suka. Deh. Deh. Lain senang kerja je ke belakang tu. Dia macam ni, Dia macam ni. Kau nak kenakan aku. Bukan aku nak perkenakan kau. Kau tahu tak, sometimes perempuan yang setia ni perempuan yang rare. Kau faham tak? Kau tahu tak? Rare bertemu rare. Kau faham tak pasal aku? Bila rare bertemu rare, itu yang kesetiaan tu akan wujud. Kau nampak kan Ratu ni rare macam mana? Engkau rare macam mana? Bila rare ni bergabung dengan rare, dia rare tau. Kau faham? Dia rare banget mereka tadi. Unik gila-gila. Faham? Weh, kepala otak kau. Okay, apa kurang Ratu ni sampai kau tak boleh terima dia? Tak ada kurang. Habis tu kenapa? Tak ada kurang. Sebab sempurna kat mata kau. Kan sempurna tapi Asal kau nak malu-malu orang tu relax. Mana boleh paksa. Tak, Ratu nak malu-malu. Mana boleh paksa. Okay, mestilah apa yang kau tak boleh nak buka hati untuk Ratu. Kenapa? Sebab mesti ada sebab kan. Kenapa ada kekurangan ke kat Ratu? Atau kau tak suka background unggu ke apa ada? Tak ada, okey je. Okey lah, maksud kau boleh ada niat nak mengenali Ratu lah. Tak ada lah. Kau cakap apa benda tak suka. Kau cakap tak suka perempuan kursi pejabat ke. Kau beritahu elok. Kau bagi tahu kau tak suka perempuan yang curi kursi kerani office. Kau bagi tahu. Cepat. Bodoh kau. Ele pandai Ratu acah-acah makan nyuruk-nyuruk. Ele nak tunjuk macam itulah, macam gentlewoman jenis sopan tu depan kide. Ada je. Sebab aku tengok Kanda Islam sangat. Tak, depan kandang sebelum ni elok je makan depan kamera. Kenapa dia adik kide makan tepi-tepi kamera? Kenapa? Sebab aku takut kantor kat kide ada cili dekat gigi situ. bukan. Habis tu? Sebab aku terlalu tengok suami sangat Kanda. Apa nak mengenakan aku ni? Mana ada. Ni. Okey, sekian ni aku tanya kau. Dia macam ni. Sometimes benda yang kita kejar tak selalu jadi milik kita, betul? Sometimes benda yang kita tak nak tu akan jadi milik kita. Nampak? Engkau tak nak kide. Mungkin kide ni milik engkau. Faham tak aku? Engkau kejar aku dia macam ni Kanda. Kanda. Aku kalau suka kau orang tu, aku akan kejar dapat-dapat. Dan aku kalau aku tak dapat kau orang tu tak akan dapat apa-apa lain selain. Tapi masalahnya kau kena faham. Kau kena faham satu konsep. Kita kejar sejauh mana pun, sekuat mana pun kita kejar ke seseorang, kalau dia tu bukan milik kita, dia takkan jadi milik kita. Faham? Kau nak faham? Takkan dapat. Dia Kanda. Kanda. Engkau buat macam tu Kanda. Engkau akan ada 5 video buat dengan aku. Okay. Ini aku tanya kau satu perkara lagi. Satu. Okay, apa kurangnya kide ni sampai kau tak boleh nak pandang bagi peluang sikit untuk kide mengenali kau? Kenapa? Engkau sebut aku. Okay, dengar
Sedangkan Kidi ni follower dia lebih tinggi daripada kau. Engkau pun Dia ada apa dia? Kanda, aku ada lagu untuk Kidi. kau. Untuk kau. Dia tak pandang aku. Kau tak payah. Dia tak pandang aku. Dia biasa macam ni lah. Tak ada guna bagi. Ni Tak sebut pun. biasa lah. Perempuan takkan nampak lelaki yang hargai dia. Sometimes dia akan lupa, dia nampak lelaki yang dia kejar, tapi sampai dia lupa lelaki yang boleh hargai dia. Itu normal kehidupan. Sometimes sekarang dia tak nampak lelaki yang hargai, nanti dia akan nampak. Aku faham perasaan kau. You my bro. Pada otak kau. Bila masa aku Brother belakang Tak, dia. dia macam pula aku boleh tengah kerja. Kau kan apa? Dia malu. Jangan kau. Ya Kanda, ini lagu untuk Kanda. Aku nampak kau malu, gigi depan kau bergegar dia. Otak kau. Ya, aku nampak. Okey, ini lagu untuk Gigi aku berterabur dulu. Aku tahu waktu bila aku blushing, gigi akan bergegar sikit. Aku nampak gigi bergegar ni. Okey, ini lagu untuk Kanda. Sesuai pada dengan kau Gidi. Betul lah kau. Hidup kau tak sunyi kau dapat. Ini semuanya cita si Lion. Bukan tentang dia, tentang abang tirinya. Apa yang ku tahu nama dia Kanda. Semangat hatiku mencuba kali kedua. Labu baca hitam manis orangnya. Sekali ku pada berdesu aku tergoda. Bagaimana aku ingin mendapatkannya. Fikiran terlalu dan aku tak tentu arah. Pernah kata mereka mabuk bercinta akan lupa Tolong stop lah tu. Kau nampak? Kita dah start perasan lah. Dia macam dia anggap lagu tu kau nyanyi kat dia. Kau nampak kat sini? Aku tak terhibur pun. Tapi Kidi bukan. Aku tu untuk kau Kanda. Ya, tapi kau nampak tak tengok nyanyi tadi? Yang betul-betul menatapi mata kau adalah Kidi. Aku nak tidur tu. Sabarlah, Dek. Tidur. Dek, sebelum tidur kau realisasikan impian aku sikit boleh? Apa? Kau ada tak nak bagi kata-kata dekat Ratu sebelum dia gerak ke apa? Aku faham tu. Orang yang ada perasaan, kita ada perasaan sebenarnya. Kata-kata apa? Ni jujur ni kan. Engkau boleh tipu daripada luaran kau, tapi dalaman kau aku tahu. You brother gua bro. Gua kenal lu macam mana. Kau tahu taste lu macam mana. Jadi dulu tak boleh kan. Okay, macam mana? Kau ada kata-kata nak bagi kat Ratu? Nak good night ke apa je? Try. Ratu tengah tunggu. Oi, aku tunggu Kanda je. Tengok Tiga mimpi Kanda. Aku tak nak. Dia macam ni. Kita kekal. Benda yang paling selalu ada dekat diri kita ni ego. Selalu yang kita menidakkan satu perkara tu adalah perkara yang kita inginkan. Kau faham? Sekarang ni benda selalunya orang cakap tidak, benda tu yang dia paling inginkan. Kau faham tak? Dia macam jual mahal lah. Kau faham tak? Okay, now benda yang dia cakap, contoh dia cakap dia okey, maksud dia tak okey. Kalau dia cakap tak okey, maksud dia okey. Faham? Sekarang ni dia nak Oi, ayat tu kau try. Ayana, kau buat ego juga untuk nak terima aku, Kanda. Ni, kau cakap guna sekarang. Dek. Kata-kata tak ada kata-kata. Tak ada kata-kata untuk Ratu. Sebab Ratu bukan pilihan aku. Kata-kata. Yes, good. Good, Kanda. Good. Aku tak nak Kanda. Bagus. Dua-dua ego. Tak ada. Kanda, doakan aku jodoh dengan Kanda. Pada Amin. ayat Apa yang tu aku, semoga lah aku berjumpa dengan Kanda. Amin. Sakit kau dapat tak? Seorang lelaki yang betul-betul hargai kau sanggup aminkan benda yang terbaik untuk kau. Ini Ratu kau buat satu benda yang orang hargai kau. Ayat dia tak habis lagi tau. Ayat tak habis ni. Dia memang cakap Ratu ni bukan Tidur benda. tak? Assalamualaikum. Dek. Kau sampai hati kau sakitkan hati lelaki macam tu Kanda, Kau buat macam tu Kanda, Ni macam ni aku tak akan lepaskan kau. Kau tak kena dengan aku Sumpah aku kecewa dengan kau. Jujur aku kecewa kau. Aku saja je dia buat tadi tau. Kau tahu sebab apa? Sebab aku nak tengok kau layan dia baik tak baik. Sedangkan kau layan orang lain tak baik, macam mana kita nanti? Confirm kau layan aku tak baik. Benda ni aku saja nak bukti, nak tengok kau diri kau macam mana. Kau sama je, tak berguna, sama je.
Tu faham maksud aku. Aku saja nak tengok cara Tak lain. payah orang ajar kau. Dah, Tak stop, payah. stop. Aku Dah, tahu kau Stop. macam tu. Kau diam. Kau macam aku diam. Jangan aku diam. Aku serius ni. Aku berserius dengan kau. Tahu tak? Sejak Lion hidup aku dah jatuh cinta dekat kau. Sejak kau bagi ayat-ayat damang kau tu, aku dah jatuh cinta dekat kau. Itu aku sanggup tunggu kau dapatkan Evoke tu. Sebab aku sayangkan kau kerana aku cintakan kau. Aku susah nak lupakan kau tu. Aku susah nak lupakan kau tu. Kau cintakan aku pun, sayangkan aku pun. Kalau diri hati aku tak boleh terima dengan perangai yang tak elok daripada diri kau, tak berguna pun. Dengar dengar. Kau dengan aku tetap akan bersatu juga. Aku terlalu sayangkan kau. Aku terlalu cintakan kau. Apa kurangnya aku? Apa kurangnya aku? Takkan aku tak cantik kot? Takkan aku tak cantik? Kau boleh Aku dapat. boleh. Tak, kau boleh dapat semua benda tu kalau kau bermimpi. Tapi kau kena ingat, mimpi kau tak akan jadi realiti. Sebab benda yang kita inginkan tak semuanya akan jadi milik kita. Aku dah kecewa dengan kau. Ya, apa? Dengarkan dia. Aku ni selalu fikir kau. Aku selalu tengok live kau. Aku selalu stalker kau dekat TikTok. Apa yang kau buat? Kau tak. Tapi kau langsung Kau langsung Kau tak? Aku dah tahu ada face tadi. Aku tahu kau yang lain ada kerja. Habis tu kenapa datang on the face? Dah kau tahu aku ada kerja, kenapa Sebab aku nak support. Aku nak support Mai punya rasa. Habis tu apa kaitan dengan aku? Betul aku support kau juga. Tapi nanti kau datang nanti itu Mai, aku nak kau buat untuk aku pula. Kau kena air tu. Gaul guna tangan. Seduk. Dah. Benda yang paling senang dalam hidup ni adalah berangan. Kalau kau teruskan berangan macam ni, benda yang berangan. Kalau aku berangan pun untuk kau ganda. Kau berangan untuk aku. Tapi benda yang kau berangan tu takkan jadi milik kau. Boleh. Serah pada takdir. Serah pada takdir. Takdir tak menentukan segala-galanya untuk kau. Takdir tak tulis pun aku untuk kau. Ada. Mana bukti kan? Itu aku cakap. Aku akan tiga orang ni akan jadi milik aku. Seorang aku tak boleh dapat. Seorang aku tak dapat. Last sekali aku boleh dapat. Kalau aku dah dapat last tu, nombor 4 aku akan dapat. Siapa? Dah, aku dah. Kau tahu tak tadi? Kau tahu tak? Aku dengan tadi ada gaduh je. Kita orang super gaduh. Aku pelik lah. Pelik ada ni. Super gaduh. Okey dah, ambil lah Okey lah sebab dia boleh senangkan aku. Ya, dia boleh senangkan kau. Ambil lah Sebab ni bila dengan kau dengan aku yang tak senang nanti. Faham? Bukan. Aku tak akan kerja lagi. Sebab aku risau. Aku. Sebab aku risau bila aku sama dengan kau, rumah kena unggu. Tak semua benda unggu. Kalau ingat pula makcik tudung purple nanti. Kau jangan, nanti aku tak boleh. Aku memang unggu warna unggu aku fobia. Kau tahu tak? Aku jumpa ada gaduh dengan aku. Kenapa? Ya, kau pergilah try suka unggu kau pergi. Sebab aku memang tak boleh dengan kau. Aku faham. Aku takut meja-meja makan aku, kursi office pun benda aku tak nak. Kau faham cukup. Tahu tak? Layan pun tak aku juga. Kalau aku dengan dia pun susah kita orang. Takut tak tidur yang milik. Ya, seram. Tu kenapa aku dengan Layan kalau pertama Aku tidur sekali orang ingat macam pergi NOF, Night of Rap tau. Kau pernah pergi Night of Rap jalan dengan karak tu? Bukan. Kalau aku tidur dengan Layan, aku kahwin dengan Layan, anak akan dapat 6. Bapak engkau 6. Kira apa 6? Kembar 6. Kembar 6? Kau ya je kau. Kau ada sejarah. Lepas tu dia tahu aku aja kena mana lagi. Ya Allah, sakit aku ni. Datang buka-buka lipas betul rambut. Kalau ganda 10. Oi. Kuat betul.
Aku akan cuba lah untuk tak tunaikan permintaan kau tu. Kalau Mal 4 je. 4. Ni jujur lah. Kalau 2 je. 2 je. Ni kalau jujur lah, kalau betul-betul jadi aku dengan kau tu, mungkin kena buat-buat. Betul lah, macam Ryan cakap lah. Mungkin waktu hari pertama tu mungkin kita akan kahwin. Aku terima nikahnya ni. Malam tu aku akan cuba untuk pastikan aku dipulihkan supaya malam tu aku ceraikan kau terus. Tak sempat untuk tutup lampu. Aku terus sedar, aku ceraikan terus. Boleh macam tu? Kau yang kenapa pula? Apalah itu je. Aku mampu. Kalau kau betul-betul nak mereka, aku menekan pula. Contoh kalau kau dengan aku, hidup kau happy tau Kanda. Benda apa yang kau boleh happykan aku? Takkan semua benda nak cerita live kau agak-agak lah weh alamat kau ni. Contoh satu antara satu. Mana boleh cerita live? Kan semua ikut tip aku pula. Contoh mesti ada satu cara je, tunjuk semua satu je. Kau untung dapat aku Kanda. Kenapa apa benda yang untung? Kenapa kau boleh cakap apa yang benda untung? Boleh aku bagi aku berfikir. Sebab aku ada aura yang kau tahu tak? Kau untung dapat aku. Aura macam mana? Mana boleh cerita? Kahwin dulu lah sayang. Kalau you nak tahu apa itu kahwin dengan ayah sayang. Aura Fahmi. Kau nak aku buat suara. Apa kau? Kau jangan dekat sangat. Bila kau dekat macam Donald Trump kau. Jauh sikit. Tolong. Ke belakang sikit. Okey lah. Aku pun ada kerja sikit yang buat. Nanti kita Tak, memang suruh turun pun sebenarnya. ada tu ni. Kanda. Ya, jangan dekat macam Donald Trump. Bye. Kanda, nanti ada barang untuk kau. Lain nanti barang untuk Kau nampak tak macam mana aku nak kahwin dengan kau? Almari pun kau podok-podok je beg tu. Oi, ini aku nak ni dah bagi orang hadiah lah. Kau kalau boleh letak minyak pahit situ, minyak gamat kat situ, satu tempat letak. Ini cuma barang everyday. Wah, kau betul-betul podok dah barang-barang dalam tu. Bukan barang everyday lah, Apa? Weh, ada tak ini aku mata nak bagi orang hadiah tu nanti. Bagi hadiah pula. Padahal barang tu dah rosak. Tiba-tiba kau ada hadiah orang. Bagi hadiah pula. Padahal barang tu dah rosak. Tiba-tiba kau ada hadiah orang. Oi, ini mana dia rosak? Kau kenapa? Pandai kau. Cepat muka kau tahu. Aku sedih ambil barang aku ni. Mana ada? Kanda. Ya. You nanti datang hari apa? Hari Isnin. You ni dah kan betul-betul. Ya, betul Isnin. Waktu tu buka kemah. Kau tahu tak? Aku tadi ngamal. Acak-acak gaduh je. Kenapa? Kau lah nak gaduh dengan kau. Kau jujur kalau kau datang booth aku lari. Kau datang booth aku tutup kedai. Kau takkan lain dengan aku. Ya Allah, macam cerita lava lah. Ganda, bye-bye Ganda. Bye. Okey lah, bye. Aku ada kerja sikit yang buat. Okay, bye. Assalamualaikum. Ganda. Besok pergi review klien. Jaga diri semua kat ni, okey? Semoga selamat sampai pergi kita balik. Okay, bye. Assalamualaikum. Itu aku yang kena handle lah kau ni. Baik dia apa? Baik pun. Dia itu aja. Kau ni, gua nak tidur. Gua Stress. Hello. Assalamualaikum. Belum penat lah Raya tu. Baik aku bagikan dia layan je. Tapi boleh nak kahwin dengan dia tu. Saya tak ada masalah. Cuma lebih kepada kalau dia tutup lampu tu, tekuk bantal, tekuk terus. Tekuk dia tak gitu lah.
Dia dah cakap dia itu hari, kalau dia kata nak kahwin ni boleh. Cuma saya takut bantal. Tekuk bantal, takut saya tekuk terus. Dia tak bangun nak orang tu lah. Ni dia boleh kiri. Dia nampak saya live nanti, dia request pula. Dia nak kat saya pula. Confident dia beli mana? Confident dia tu. Sebab tu guys, kita ada 10,200. Kalau dia kata suatu hari tiba-tiba dia suka kat saya, bawa saya pergi jumpa. Kalau nak bawa jumpa ustaz, bawa jumpa ustaz kampung tak apa. Kalau ebek lu jangan. Kalau ebek lu jangan, ustaz tidur jangan. Takutkan Allahu Akbar guys. Mana ni kita, boleh menang tak boleh menang? Aku takut tu. Sebab ustaz tidur pun sekarang dah main fikir dah. Kalau anda kata kalau boleh ustaz kampung akulah jangan lupa kan korang ni jangan, esok jangan lupa Kopi Saigon kita jumpa kat Kopi Saigon. Orang-orang Sarawak dah boleh keluar dah kot. Saya pun dah nak live ni. Train 1 baru Rukiah. Dah boleh follow kot. Dah boleh follow kot. Kita ada 10,000 ni Allah Akbar. Saya insyaAllah lah akan masuk ni batch yang ketiga untuk Aman Azhan. Saya masuk Aman Azhan nanti guys. Jangan lupa tengok saya Aman Azhan. Good night guys. Thank you tau orang Sarawak yang bawa kita orang jalan-jalan tadi terima kasih orang Sarawak yang bawa kita orang jalan budak-budak tadi tu. Baik guys, sumpah. Perfume bila? Perfume sekejap aku ketiak perfume InsyaAllah ujung bulan 11 ni. Kata ketiak tu tidur je ni nak. Saya nak rehat-rehat nak tidur ni. Jumpa esok guys. Jumpa esok dekat Matang Parade tau. Orang Sarawak, jumpa besok. Okay. Mandi dulu. Dah mandi dah tadi. Kita orang sebelum keluar tadi dah mandi dah. Belanja view luar. View luar dia macam ni sikit, Amerika. Macam Amerika guys. View luar. Sekejap. Orang nampak lawa tu. Sumpah Sarawak ni bagi aku baru aku tahu Sarawak ni besar agak. Besar weh. Sumpah lawa tu. Menara tu dia tak buka lampu. Tadi dia buka lampu lawa. Lawa. Sarawak aku baru tahu Sarawak ni luas, kau tahu tak? Dia macam KL Sarawak ni. Sarawak ni dah macam KL. Kau nampak? Luas weh. Lawa. Cuma kita orang tak explore lagi banyak-banyak. Luas. Lepas tu aku ingatkan Miri dekat-dekat. Rupanya kau tahu Miri kita daripada Kuching nak ke Miri 8 jam. Dah macam pergi JB. Hotel mana ni? Hotel dekat-dekat sini je kak. Dekat-dekat Riverfront je. Sini. Noti jom boleh awak datang ke bilik saya boleh ke nak noti? Nak noti ni datang ke bilik saya boleh? Nak noti ni awak ni. Waterfront, Riverfront pula. Datang ke bilik saya. Datang ke bilik saya meh. Kalau tengok aku akan dia pelekah kau macam mana. Kita orang dua je lelaki ni Kau nak tengok kita orang pelekah kau macam mana, kau datang. Kau nampak je aku baik-baik gini ni. Ada depan aku pelekah. Gentle kau cakap. Kau piah tinggi mana pun kalau kau duduk depan aku pelekah. Kalau kau nak duduk noti kau ni. Ratu, saya bagi tahu terus terang, bukan saya tak boleh dengan Ratu tu. Saya boleh kalau nak berkahwin dengan Ratu tu Kan orang kata kalau anda kata muka tak belego. Kalau muka tak belego, orang kata apa? Tutup lampu, tutup muka. Tutup lampu tu dah boleh lah. Tutup muka tu tahu tutup tekup terus. Tekup terus tak bangun-bangun anak orang Bantal ada lah tekuk. Bantal tekuk terus kan. Gatal ketiak tu. Merah ketiak. Kat sini siapa orang Sarawak Jangan lupa besok tu. Tapi kalau aku duduk Sarawak ni lama sikit kan best. 4 hari 3 malam kan. Baru boleh explore tu. Tapi tu sebab datang sebab kerja kan. Saya nanti esok jangan lupa datang Esok kalau tidak pembelian tak ada free. Tapi sebab kedai saya bagi satu pembelian satu free.
Satu pembelian satu free. So besok siapa yang datang, setiap satu pembelian free satu. Satu pembelian free satu. So kalau tidak tak free guys. Tapi sebab saya punya kedai, bila saya punya kedai ikut suka saya lah, saya nak buat apa kan. Tapi saya akan datang kedai saya jam 2 petang. 4.7 aku minta kat kanda. Kanda akan bayar. Tapi kita orang dah bagi free dah tu. Dia minta aku 4.7. Dia mintanya. Okay guys, kalau lagi satu aku nak bagi tahu kan. Okay, jangan lupa tentang esok. Esok jangan lupa. Lepas tu korang nak tahu tak